Aktiviti kedua selepas kita tengok Red Panda tu, kita nak Didi untuk kita pergi satu mountain. Macam ni lah, kalau Didi, satu Didi 4 orang sahaja. Kalau baby pun dikira satu. Okey, dia ada satu macam mini shuttle bus lah. Macam ni dia akan bawa kita untuk nak masuk ke entrance tu, daripada pintu pagar mula tu nak masuk ke dalam. Kami duduk semua satu, cukup lah 22 orang. Okey, cuba tengok dia punya view daripada kaunter nak pergi ke kaki bukit bawah tu. Teramat cantik dan bersih, dengan pokok-pokok tu disusun dengan rapinya. Happy lah sebab duduk dalam satu bas cukup-cukup kan. Memang satu trip family yang besar lah. Cuma adik lelaki yang nombor 5 je tak join. Okay, selepas tu, lepas kami pergi tu tak ada apa aktiviti sebab Pipi dengan sedihnya nak pergi naik cable car tapi dah tutup. Jadi kita main di bawah tu dan ambil gambar saja. Yang lepo duk kudo pas Suripo tu ada masuk tu. Okay, ni Amina cakap Mandarin dan kita dapat beli satu bungkus strawberry ni lebih kurang dalam 6 yuan. Kita kata kalau dalam duit Malaysia RM3.60 je satu beg tu. Balik tu makan puas. Dan selepas balik tu kita makan Maggi je di bilik.